Kalau anda masih menyimpan shilling lama di rumah, jangan terlalu cepat menganggapnya tidak bernilai. Cuba berhenti sekejap dan periksa satu demi satu, kerana mungkin ada sekeping shilling kecil yang selama ini tersimpan di dalam laci, tabung lama atau kotak koleksi keluarga yang sebenarnya mempunyai cerita yang sangat menarik. Dan hari ini, kita akan melihat dengan lebih dekat satu shilling yang mungkin pernah anda gunakan tanpa memikirkan nilainya, iaitu shilling 5 sen Malaysia tahun 1980. Sebelum kita teruskan, pastikan anda tekan butang subscribe sekarang dan aktifkan langganan supaya anda tidak terlepas video-video seterusnya tentang shilling lama, sejarah mata wang dan shilling yang mungkin mempunyai nilai koleksi yang mengejutkan. Kalau anda memang suka menyimpan shilling lama, video ini sangat penting untuk anda tonton sampai habis kerana di bahagian akhir nanti saya akan beritahu satu angka nilai yang mungkin membuat anda melihat shilling 5 sen tahun 1980 dengan pandangan yang berbeza. Shilling 5 sen mungkin kelihatan kecil dan biasa. Nilai asalnya juga sangat rendah berbanding wang yang kita gunakan hari ini. Tetapi bagi pengumpul, nilai sesebuah shilling tidak semestinya bergantung kepada nilai muka. Faktor seperti tahun keluaran, keadaan fizikal, jenis kemasan, variasi tertentu, kelangkaan dan permintaan daripada pengumpul boleh memainkan peranan yang jauh lebih besar. Shilling 5 sen tahun 1980 merupakan sebahagian daripada siri pertama shilling Malaysia yang menampilkan bangunan parlimen. Rekaan siri ini sangat mudah dikenali oleh mereka yang biasa melihat shilling Malaysia lama. Pada satu bahagian terdapat bangunan parlimen, manakala bahagian yang satu lagi menampilkan tulisan Malaysia, tahun keluaran, nilai 5 sen dan bunga raya. Reka bentuk ini menjadikan shilling tersebut bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga sebahagian, menurut rekod katalog numismatik, sebanyak 33,893,481 keping shilling 5 sen tahun 1980 direkodkan dalam keluaran biasa. Terdapat juga keluaran Prof tahun 1980 yang jauh lebih sedikit, sekitar 6,628 keping. Ini penting kerana apabila pengumpul menilai shilling lama, mereka bukan hanya melihat tahun yang tercetak pada shilling. Mereka juga melihat jenis keluaran dan keadaan shilling tersebut. Jadi, kalau anda mempunyai shilling 5 sen tahun 1980, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah jangan terus menjualnya hanya kerana ia kelihatan seperti shilling lama biasa. Ambil shilling itu dan perhatikan dengan teliti. Lihat bahagian hadapan. Adakah bangunan parlimen masih jelas? Adakah garisan dan butiran reka bentuk masih tajam? Kemudian lihat bahagian belakang. Perhatikan angka 5 sen, tulisan Malaysia, bunga raya dan tahun 1980. Jika semua butiran masih kelihatan dengan jelas, shilling itu mungkin berada dalam keadaan yang lebih baik berbanding shilling yang sudah digunakan bertahun-tahun. Keadaan fizikal sangat penting dalam dunia pengumpulan shilling. Dua shilling daripada tahun yang sama boleh mempunyai perbezaan nilai yang besar jika satu shilling mempunyai banyak calar, kesan haus, kotoran atau kerosakan, manakala satu lagi masih mempunyai permukaan yang bersih dan butiran yang tajam. Namun begitu, ada satu kesilapan yang ramai pemilik shilling lama lakukan. Mereka cuba membersihkan shilling tersebut menggunakan bahan pencuci, pengilat logam atau bahan kimia kerana mahu menjadikannya nampak seperti baru. Ini sebenarnya boleh menyebabkan masalah kepada nilai koleksi. Dalam banyak keadaan, pengumpul lebih suka melihat permukaan asal shilling berbanding shilling yang telah digosok secara agresif. Jadi jika anda menemui shilling 5 sen tahun 1980 di dalam koleksi lama keluarga, jangan terus gosok dan jangan gunakan bahan kimia. Pegang pada bahagian tepinya dan simpan di tempat yang kering serta selamat. Jika shilling itu mempunyai keadaan luar biasa atau anda percaya ia mungkin mempunyai variasi tertentu, lebih baik dapatkan penilaian daripada pihak yang benar-benar memahami numismatik. Sekarang, mari kita fikirkan mengapa shilling sekecil ini masih menarik perhatian pengumpul. Shilling lama mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh wang moden. Ia membawa sejarah. Bayangkan shilling 5 sen tahun 1980 yang berada di tangan anda mungkin pernah digunakan di kedai, pasar, bas, mesin atau disimpan dalam dompet seseorang lebih daripada 4 dekad yang lalu.
Ia telah melalui zaman yang berbeza dan menjadi saksi kepada perubahan kehidupan seharian rakyat Malaysia. Pada masa itu, nilai 5 sen mempunyai kuasa beli yang berbeza daripada hari ini. Bagi generasi yang lebih berusia, shilling seperti ini mungkin mengingatkan mereka kepada zaman ketika membeli barang-barang kecil dengan beberapa keping shilling masih menjadi perkara biasa. Sebab skim shilling lama bukan sekadar objek logam. Bagi pengumpul, ia juga merupakan sebahagian daripada sejarah sosial dan ekonomi. Dan ada satu lagi perkara yang menarik. Siri pertama shilling Malaysia dengan reka bentuk parlimen ini dikeluarkan dari tahun 1967 sehingga 1988, dengan beberapa tahun tertentu tidak mempunyai keluaran. Shilling 5 sen tahun 1980 berada dalam tempoh penting siri tersebut. Jadi, apabila anda menjumpai shilling 5 sen 1980, jangan hanya melihat angka 5 sen. Lihat keseluruhan shilling itu sebagai satu objek koleksi. Perhatikan juga tanda kecil yang terdapat pada reka bentuk. Pada siri ini, ukiran GC yang merujuk kepada pereka Geoffrey Colley boleh ditemui pada bahagian hadapan di bawah bangunan parlimen. Bagi pengumpul, butiran kecil seperti ini boleh menjadi menarik apabila mereka mengenal pasti sesuatu shilling. Tetapi sekarang mungkin anda tertanya-tanya, kalau katalog biasa menunjukkan harga yang jauh lebih rendah daripada puluhan ribu dolar, mengapa kita membincangkan nilai yang begitu tinggi? Di sinilah anda perlu berhati-hati. Nilai maksimum yang disebut dalam video seperti ini tidak semestinya bermaksud setiap shilling 5 sen tahun 1980 bernilai puluhan ribu dolar. Harga shilling koleksi sebenar boleh berubah berdasarkan keadaan, variasi, bukti jualan, tahap kelangkaan dan permintaan pasaran. Malah, katalog numismatik sendiri menyatakan bahawa angka harga yang dipaparkan hanyalah petunjuk dan bukan jaminan harga beli atau jual. Jadi, jika anda mempunyai shilling ini, jangan terus percaya bahawa setiap keping bernilai puluhan ribu dolar. Sebaliknya, gunakan maklumat ini sebagai sebab untuk memeriksa koleksi anda dengan lebih teliti. Dan inilah yang menjadikan pemburuan shilling lama sangat menarik. Kadang-kadang perkara yang paling penting bukan sekadar tahun yang tercetak, tetapi keadaan, jenis keluaran dan ciri khas pada shilling tersebut. Kalau anda mempunyai beberapa shilling 5 sen tahun 1980, bandingkan semuanya. Jangan hanya periksa satu keping. Susun di atas permukaan yang bersih dan lihat perbezaannya. Ada yang mungkin sangat haus, ada yang masih mempunyai kilauan asal, dan mungkin ada yang mempunyai butiran lebih jelas daripada yang lain. Jangan lupa satu perkara lagi. Jika anda menemui shilling lama daripada ibu bapa atau datuk dan nenek, jangan buang hanya kerana ia kelihatan seperti duit kecil yang sudah tidak berguna. Ada kemungkinan ia mempunyai nilai sejarah atau koleksi yang lebih tinggi daripada nilai muka asalnya. Dan sekarang kita semakin hampir kepada bahagian yang paling anda tunggu. Berapakah nilai luar biasa yang dikaitkan dengan shilling 5 sen Malaysia tahun 1980 dalam video kita hari ini? Sebelum saya mendedahkan angka tersebut, saya mahu anda fikir sejenak. Kalau sekeping shilling yang pada asalnya hanya bernilai 5 sen boleh menjadi objek yang dicari pengumpul, berapa agaknya nilai maksimum yang anda fikir mungkin disebut untuk contoh yang sangat istimewa? Tulis jawapan anda dalam komen. Adakah anda pernah menemui shilling 5 sen tahun 1980? Adakah anda masih menyimpannya? Dan kalau ada, bagaimana keadaannya? Dalam bahagian seterusnya, kita akan pergi lebih jauh dan membincangkan perkara-perkara yang perlu anda periksa pada shilling 5 sen 1980, bagaimana mengenal pasti contoh yang lebih menarik untuk koleksi, mengapa keadaan shilling begitu penting, dan akhirnya saya akan dedahkan nilai yang ditetapkan untuk video ini. Jadi jangan pergi ke mana-mana. Sambungan ini akan menjadi bahagian paling menarik kerana kita akan sampai kepada angka akhir yang ramai orang mungkin tidak sangka. Sekarang kita teruskan dengan perkara yang paling penting apabila anda memeriksa shilling 5 sen Malaysia tahun 1980. Jangan hanya melihat tahun 1980 dan terus membuat kesimpulan bahawa shilling itu bernilai tinggi. Periksa keseluruhan permukaannya dengan teliti,
kerana keadaan dan jenis shilling boleh membuat perbezaan besar dalam dunia numismatik. Shilling biasa 5 sen tahun 1980 direkodkan dengan jumlah pengeluaran sekitar 33.89 juta keping. Dalam katalog numista, contoh biasa tahun 1980 mempunyai anggaran nilai yang masih rendah mengikut grade, manakala keluaran Prof tahun yang sama jauh lebih terhad, sekitar 6,628 keping. Ini menunjukkan satu perkara yang sangat penting. Tidak semua shilling dengan tahun yang sama mempunyai status yang sama. Jadi, kalau anda mempunyai shilling ini, cuba periksa sama ada ia benar-benar shilling edaran biasa atau mempunyai ciri keluaran Prof. Shilling Prof biasanya mempunyai kemasan dan rupa yang berbeza kerana ia dihasilkan khusus untuk tujuan koleksi. Jangan membuat keputusan hanya berdasarkan kilauan shilling kerana shilling yang telah dibersihkan juga boleh kelihatan berkilat tetapi itu tidak semestinya menjadikannya lebih berharga. Sekarang lihat pula pada bahagian yang mempunyai bangunan parlimen. Perhatikan setiap garisan kecil pada bangunan tersebut. Pada shilling yang telah lama beredar, bahagian paling tinggi pada reka bentuk biasanya menunjukkan tanda house terlebih dahulu. Jika garisan dan butiran masih tajam, itu boleh menjadi petunjuk bahawa shilling berada dalam keadaan yang lebih baik. Kemudian periksa bahagian yang mempunyai bunga raya dan tulisan Malaysia. Pastikan angka 5 dan tahun 1980 masih jelas. Jangan gunakan kanta pembesar murah yang boleh menyebabkan anda tersalah tafsir kesan permukaan sebagai kesalahan cetakan. Jika anda benar-benar menemui sesuatu yang kelihatan luar biasa, ambil beberapa gambar yang jelas dari kedua-dua belah shilling sebelum membuat sebarang keputusan. Satu lagi perkara yang menarik ialah tanda GC. Shilling siri ini direka oleh Geoffrey Colley dan tanda GC boleh ditemui pada bahagian bawah bangunan parlimen. Katalog juga menyatakan bahawa sesetengah shilling dalam siri ini boleh ditemui tanpa tanda GC akibat masalah pada acuan atau die ketika proses pengeluaran. Ini bermakna apabila anda memeriksa shilling lama, anda perlu melihat lebih daripada sekadar tahun. Cari ciri reka bentuk, tanda kecil, perbezaan permukaan dan kemungkinan variasi. Bayangkan anda mempunyai 5 keping shilling 5 sen tahun 1980. Pada pandangan pertama, semuanya nampak sama. Tetapi selepas diperiksa, satu mempunyai permukaan yang jauh lebih baik, satu lagi mempunyai kesan haus berat, satu mempunyai kesan calar, satu mungkin mempunyai kemasan yang berbeza dan satu lagi mungkin mempunyai ciri yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Inilah sebabnya pengumpulan shilling bukan sekadar menyimpan duit lama. Ia memerlukan pemerhatian. Dan jika anda seorang yang berumur 35 hingga 65 tahun atau lebih, kemungkinan besar anda pernah melihat shilling seperti ini dalam kehidupan seharian. Mungkin pernah berada di dalam poket anda ketika pergi ke kedai. Mungkin pernah diberikan sebagai baki. Mungkin pernah disimpan oleh ibu bapa anda. Atau mungkin anda menemui beberapa keping ketika membersihkan rumah lama. Kadang-kadang barang yang paling kita abaikan selama bertahun-tahun menjadi barang yang paling menarik apabila kita mula memahami sejarahnya. Tetapi jangan lupa, angka nilai yang akan saya sebutkan sebentar lagi bukan bermaksud setiap shilling 5 sen 1980 boleh dijual pada harga tersebut. Data katalog semasa menunjukkan contoh biasa 1980 berada pada nilai yang jauh lebih rendah, dan numista sendiri menjelaskan bahawa anggarannya hanya sebagai panduan, bukannya jaminan harga beli atau jual. Jadi kenapa kita masih bercakap tentang nilai yang sangat tinggi? Kerana dalam kandungan koleksi shilling, nilai luar biasa biasanya dikaitkan dengan contoh yang sangat istimewa, keadaan tertentu, variasi, kesilapan min, provenance, atau penilaian khusus. Tetapi untuk mengelakkan salah faham, anda perlu membezakan antara nilai yang diiklankan, nilai yang diminta oleh penjual dan harga sebenar yang sanggup dibayar oleh pembeli. Ini adalah perkara yang sangat penting. Kalau anda melihat seseorang meletakkan harga puluhan ribu dolar untuk sekeping shilling di internet, itu tidak semestinya bermaksud shilling tersebut benar-benar telah terjual pada harga itu. Harga jualan sebenar memerlukan bukti transaksi atau rekod lelongan yang boleh disahkan. Jadi jangan mudah terpedaya apabila seseorang mengatakan,
shilling ini pasti bernilai puluhan ribu dolar. Sebaliknya, periksa sumber, keadaan shilling dan jenisnya. Namun, sekarang sampai kepada bahagian yang anda tunggu sejak awal video. Untuk video ini, nilai luar biasa yang kita gunakan bagi shilling 5 sen Malaysia tahun 1980 ialah $44,900 Amerika. Ya, $44,900. Tetapi sekali lagi, angka $44,900 ini harus dianggap sebagai nilai sasaran atau nilai luar biasa yang digunakan dalam kandungan video ini, bukannya bukti bahawa setiap shilling 5 sen tahun 1980 mempunyai harga pasaran sebanyak $44,900. Data katalog yang tersedia sekarang menunjukkan shilling edaran biasa tahun 1980 mempunyai nilai indikatif yang jauh lebih rendah, manakala keluaran Prof adalah jauh lebih terhad. Jadi kalau anda mempunyai shilling ini di rumah, jangan terus beranggapan anda sudah memiliki shilling bernilai $44,900. Tetapi jangan juga terus membuangnya. Periksa dahulu. Simpan dengan baik. Bandingkan dengan shilling lain. Perhatikan keadaan permukaan. Periksa tanda kecil dan reka bentuk. Dan jika anda benar-benar percaya bahawa shilling tersebut mempunyai ciri luar biasa, dapatkan penilaian daripada pakar numismatik yang boleh memeriksa shilling secara fizikal. Yang paling menarik tentang shilling lama ialah kita tidak pernah tahu apa yang akan kita jumpa apabila kita mula melihat koleksi lama dengan lebih teliti. Mungkin shilling yang selama ini berada di dalam tabung lama sebenarnya adalah contoh yang sangat cantik. Mungkin anda mempunyai shilling daripada set lama. Mungkin ada variasi yang anda tidak pernah perhatikan. Atau mungkin shilling tersebut mempunyai nilai sejarah yang jauh lebih besar kepada keluarga anda berbanding nilai kewangannya. Jadi selepas video ini, saya cadangkan anda ambil semua shilling lama yang tersimpan di rumah dan periksa satu demi satu. Jangan campurkan semuanya dalam satu bekas kerana permukaan shilling boleh tercalar antara satu sama lain. Gunakan tempat simpanan yang sesuai dan elakkan daripada membersihkan shilling secara kasar. Dan kalau anda menjumpai shilling 5 sen tahun 1980, sekarang anda sudah tahu bahawa perkara pertama yang perlu dilihat bukan hanya angka 5 sen. Tahun. Keadaan. Reka bentuk. Tanda kecil. Jenis keluaran. Dan kemungkinan variasi. Semua ini boleh membantu anda memahami shilling tersebut dengan lebih baik. Jadi, adakah anda masih menyimpan shilling 5 sen tahun 1980? Kalau ya, jangan simpan maklumat itu seorang diri. Tulis di ruangan komen berapa keping yang anda ada dan keadaan shilling tersebut. Mungkin ada penonton lain yang mempunyai shilling yang sama dan kita boleh sama-sama membandingkan ciri-cirinya. Dan jangan lupa tekan subscribe jika anda belum melakukannya, kerana masih banyak lagi shilling Malaysia lama yang mempunyai sejarah menarik untuk kita lihat bersama. Kadang-kadang kita melihat sekeping shilling kecil dan hanya nampak nilai mukanya. Tetapi seorang pengumpul melihat sesuatu yang lebih besar. Dia melihat sejarah. Dia melihat reka bentuk. Dia melihat kelangkaan. Dia melihat keadaan. Dan yang paling penting, dia melihat kemungkinan. Jadi sebelum anda membuang mana-mana shilling lama selepas ini, berhenti sekejap dan periksanya. Kerana mungkin ia tidak menjadikan anda kaya. Tetapi mungkin, tanpa anda sedari, anda sedang memegang sebahagian kecil daripada sejarah Malaysia.